nak pergi mana? Canberra Island. Kita daripada rumah pukul 6.30. Sekarang pukul 10.55. Kita dah ada dekat Key Farm. Kita short trip je, 1 hari je. Tapi kejap lagi kita pick up motor dulu dan kita ram Cameron Highland. Kita pergi makan dulu. Kedai makan mana? Opah. Kedai makan baru. Inilah motor kita. Naik skuter. Sofia duduk depan ni, Mami dengan Daddy bawa Mami. So kita dah pick up motor dekat Central. Sehari RM70. So kita nak pergi Key Farm. Sekarang on the way go to Key Farm. So malam ni kita nak BBQ. Get ready. First time ni ambil motor. Okay, duduk depan. Bye. Minit tak sampai. Naik motor 5 minit je. Yeay. Duduk blok Mac tu. Dan ni tiramisu ke? Kan, skop ke itu? Kita bestseller tu kan. 20 Okay, ah. terima kasih. Okey, baik sama. Saya beli apa? Kita beli strawberry chocolate pistachio. Jadi rasa dulu Mami suap. Lepas tu Daddy bagi sikit bag. Biasa je. Biasa je. Kan? Bagi saya belilah rasa strawberry je lah yang sedap. Ni nasi ni pula. Sedap? Sedap. Sedap. Moist. Dia moist. Dia tak kering. Orchid House. Ni sedap dekat mana tu. Mana view tu? Cantik. Wow. Ya. Mami nak tekan. Sofia. Wah, Sofia cantik. Kita ada dekat Sofia Sungai jangan Palas. goyang-goyang, jatuh nanti. Careful tau. 1, 2, 3, lari. Wah. Sampai kau dengan Mami. Lari. Jom. Nak pergi mana pula? Kita pergi ambil kereta. Kita park dekat kita punya campsite. Dan lepas tu baru kita jalan pula. Okay, sekarang Mami on the way nak ke kita punya campsite. Sofia dengan Mazrul naik motor lah. Sebab kita ambil motor kat sini kan. So Mami kena bawa kereta pergi campsite dulu. Tengok dia sengaja tak nak naik dengan Mami. Dapat naik motor dia terus tak nak naik dengan Mami. Onye. Sabar je. Bye bye. Go Chess. Kita betul-betul kat pintu masuk. Okay, kat sini ada toilet, ada satu dorm, ada BBQ session kat sini. Wah, ada ke? This is the dorm. Ada 2 katil kat sini, katil queen. So Sofia 1, Mami Daddy 1. Is it correct? Kita ada coffee table juga kat sini 1. Dia ada bagi kipas. Kat sini ada kipas. Tapi tak ada aircon. Okay, bilik ni tak ada aircon you all. So kita sampai sekarang check in pukul 2. Dia agak panas lah agak berbahang tapi taklah bahang sangat. So far so good. Dia ada bagi sikit snack. Kat sini ada kerupuk lah, snack, kopi untuk 4 orang. So bilik ni actually sesuai untuk 4 orang. Kira per head. Termasuk budak atas 7 tahun pun dah kira per head. Okay tak Sofia? Okey. Okay.
Belakang tengah construction lagi. Sebelah sana tak show hotel apa. Dan kita punya dorm betul-betul dekat pintu masuk. Parking kat bawah tu je. Kalau family ramai mungkin boleh ambil dorm sebelah-sebelah. Kan? Set BBQ dia dah bagi. Cakur nanti dia akan bagi. Kita akan buat BBQ. Dia free dia bagi. Cuma barang lah kita punya. Tapi kan saya nak masak beef. Masak beef. Okay, nanti kita beli barang. Kita prepare barang perap sikit. Dan kita BBQ nanti. Bye-bye. Kita nampak steamboat. Ada sosis. Dengan lamb chop. Beli dekat bawah tadi. Dekat Pampulai. Sekarang kita nak perap. Kita perap dia. Malam lagi baru kita panggang. Lepas tu ada. Yang satu ada nugget. Ada nugget. Perapkan dia dulu. Sementara dia nak defrost air dia. Tu rosemary pula. Kita biar selama yang mungkin. Jadi sementara tunggu Mami punya kambing perapan. Sekarang hujan pula kat luar. Kita tunggu tu daging tengah duk perap. Boleh letak kat luar hujan. Tunggu malam ni kita bakar. Tapi kita pergi Tokyo. Tokyo lagi ya, betul? Tokyo town. Tunggu hujan reda sikit. Okay, bye-bye. Tokyo town. Masuk percuma sini Masuk free tapi yang dalam nak beli barang tu tak free lah. Sebab dia berbumbung. Kalau hujan, it's okay. Cuba ni klasik cheese RM10, kunafa pistachio RM15. So kita cuba yang klasik. Yang ni siapa yang datang sini Tokyo Town jangan beli. Tak sedap. Nampak aje nampak sedap. Tapi dia keras. Sampai dah cheese coin. Toy. Ya, cheese coin. Okay, ambil cuba dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada cheese. Mana? Dadah. Ini sedap. Ini sedap. RM10 classic cheese. Kunafa pistachio tu dah habis dah. Yang ni tak sedap. Yang ni sedap. Okay, selesai sudah. Sejam kita di sini. Tokyo Uptown. For me, kalau korang nak jalan-jalan bolehlah kot. Tapi kalau nak makan kat sini harga dia agak keras je korang. Kita bagi dia jagung bakar RM8. Rasanya kalau kat bawah tu, kalau kat pasar malam baru RM4 atau RM5 je. Semua makanannya mahal. Tapi nak datang ambil gambar ke, syok-syok sikit-sikit beli okey lah. Happy-happy okey lah. Okay? Bye. Hari ni kita ada, malam ni kita ada kerang bakar. Kita ada lamb grill. Dan kita beli hot dog dengan nugget juga. Sofia nak makan apa? Daging dulu. Betul tak? Cerah korang kat sini sebab dia bagi lampu dah. Ada ruang makan, duduk untuk 4 orang, selesa. Cuaca kita okey. Yes, nice. Tu periuk ni masak nugget. Nugget kita angkatkan minyak dulu. Okey, kerang hampir masak. Kambing sudah. Kambing dah. Apa tu? Cari tak? Ni oden tadi ni. Pakai periuk ni. Periuk serbaguna. Aku habis nugget ni. Dan chop.
Tunggu dia golden.